Syarawi. Syekh Syarawi ni dia mengajar. Dia ulama tafsir terkenal di Universiti Al-Azhar. Dia mengajar dekat Masjid Al-Azhar tu, mengajar tafsir. Mengajar, tiba-tiba datang seorang tu, dia kata rajulul mutadayyin, zu lihyatin. Seorang lelaki pakaian cukup beragama dan berjambang, nampak kuat agama tu. Dia pergi jumpa Syekh Syarawi. Lepas Syekh Syarawi mengajar, dia tanya soalan. Dia kata, Syekh, ada satu tempat ni banyak maksiat dekat situ. Aku rasa kita kena bunuh apa-apa ni. Ui, dia teroris ni. Kan? Kita pergi bom yang mampu semua geng-geng tu. Dia macam orang bom Bali tu kan. Alasan dia orang kata tempat maksiat. Sialah, Bali tu orang Hindu saja tu. Melayu Hindu situ kan. Islam tak ramai kat situ kan. Lepas tu pergi dengan kaki maksiat lah, apa orang pakai seluar dalam spender macam tu je. Oh, maksiat kata dia. Kita pergi bom. Ambil kau boleh popok teroris. Popok teroris tak fikir panjang, dia fikir asal selesai hawa nafsu dia je. Dan benda ni ada dah orang tanya pada Syekh Syarawi. Syekh Syarawi kata kalau kau pergi bom, mereka tu mati dalam keadaan melakukan maksiat tu. Betul kan? Dia kata betul lah. Kalau mati dalam melakukan maksiat, syurga ke neraka popok tu? Mati nanti. Dia kata neraka. Kalau mati dia orang kerana neraka berpunca pada kau pergi bom, bukankah syaitan ni kata dia nak pastikan anak anda mati sebagai ahli neraka? Betul lah. Apa beza kau dengan syaitan lah? Oi, power gila soalan ni. Dia ada benda ni kena bagi jawapan macam tu. Itu bagi kebijaksanaan ulama lah. Hikmatul alim, hikmah orang alim kan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ada seorang bukan Imam Ghazali, ulama kontemporari namanya Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Ada seorang ni dia pergi tanya Syekh, apa hukum orang tak sembahyang jemaah? Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, aku tahu dia tanya soalan ni sebab nak sini orang lain. Maka jawapan Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, hukumnya adalah wajib kamu ajak dia pergi sembahyang jemaah. Itu jawapan hikmah, hikmatul alim. Kalau kita kata wajib lah sekali, dia nak tajak kawan dia lah tu. Ada orang lagu tu kan? Dia memang ada. Banyak kali kan kita tanya soalan, kita jawab dia jeling member sebelah. Nampak sangat di sini kawan tu. Kan? Ada. Kita bukan tahu lah sekali Mamat tu pula jadi masalah dengan ustaz. Ustaz tu terpaksa jawab sebab dia tanya. Kan? Dan ustaz tu pun tak tahu pun apa di sebalik soalan tu kan. Itu memang berlaku lah.